Chelsea ada 11 pemain yang dipanggil ke Piala Dunia 2026 dan ini line up dia kalau kita susun semua wakil daripada The Blues yang layak ke Piala Dunia kalau kita ikut formation lah. Di bahagian goalkeeper kita ada Mike Penders lah untuk pasukan Belgium. Di bahagian pertahanan untuk right back kita ada Malo Gusto yang mewakili Perancis, Mamadosa dan juga Jorel Hato sebagai centre back dan juga Marc Cucurella sebagai left back. Midfield pula kita ada Reece James bersama dengan pasukan England, Moises Caicedo untuk Ecuador dan juga juara dunia iaitu Enzo Fernandez lah mewakili pasukan Argentina. Dan di bahagian serangan kita ada wonderkid daripada Ecuador juga iaitu Kendry Paes dan juga Pedro Neto mewakili pasukan Portugal. Manakala bahagian serangan kita dikutai oleh Nicholas Jackson lah daripada Senegal. Menarik juga sebenarnya kalau kita tengokkan sebenarnya ramai juga pemain Chelsea yang akan beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia kali ini. Negara mana yang korang rasa yang akan berpeluang untuk pergi paling jauh? Adakah Argentina, Spain, England ataupun mungkin ada dark horse lain Senegal ke? Jadi siapakah sebenarnya yang korang paling excited nak tengok daripada pemain Chelsea ni beraksi di World Cup? Cuba korang komen dekat bawah.